Ini adalah ruang tamu, ruang keluarga. Sini dah. Lepas tu, ni kita akan start dengan bilik nombor 3 dulu dah. Bilik nombor 3 pun kita akan bagi tanda. Yang mana dia akan share dengan bilik nombor 2 belah sana dah. Okay, ni bilik nombor 2 dah. Bilik nombor 2. Dan okey, sini ruang keluarga. Ni bahagian dapur dia. Okey, bahagian dapur pula dia ada tanda hasil pula. Tanda hal luar. Ruang dapur kita bagi siap-siap dengan tabletop. Okey, lepas tu mana bilik master dia? Sini. Okey, sini adalah master dah. Master yang mana sekali dengan tanda simple. Untuk khusus untuk bilik master sahaja. Tengok dah. Rumah ni berkuasa 1240 kaki persegi. Dengan 3 bilik dan 3 tanda. Anda boleh tengok dah. Ni ruang dapur dia. Ruang keluarga ataupun dining area kau boleh belakang. Bilik 2 dan bilik 3. Ni ruang tamu dah.